Nak tahu tak apa pesan ahli kubur kepada kita? Pesanan ahli kubur kepada kita, jangan terlampau sibuk dengan dunia. Hakikatnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dunia ini tak lain tak bukan sebagai lahun, perkara yang melalaikan, la'abun, permainan, watafakhurun, tempat orang bermegah-megah dengan harta, dan watakathur amwal, tempat orang memperbanyakkan harta. Kemana sebenarnya kesibukan kita? Kita terlampau sibuk dengan dunia, apa matlamat kesibukan kita? Pengakhirannya apa? Kalau ia membawa kepada syurga, Alhamdulillah. Tapi kalau kesibukan kita itu semata-mata sibuk, kemudian memenatkan, tak ada apa-apa untung pun, itu satu kerugian kepada kita. Ada orang sibuk sampai kadang-kadang nak solat jemaah pun tak sempat. Berapa ramai orang yang sibuk sampai nak puasa sunat 1 kali sebulan pun tak sempat. Berapa orang sibuk sampai tak sempat nak jumpa dengan mak ayah, tak sempat nak bertanya khabar, tak sempat nak berbesar-mesra dengan mak dan ayah. Berapa ramai orang yang sibuk sehingga dia mengurangkan hak anak-anak dan isterinya. Sebab itu, sibuk-sibuk kita ke mana? Pesanan ahli kubur kepada kita, biarlah kesibukan kita tadi membawa kepada syurga. Biarlah kesibukan kita tadi membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesibukan yang bermanfaat untuk hari akhirat. Jangan terlampau penat dan jangan terlampau sibuk dengan urusan dunia. Takut-takut akhirnya menyesal kita selama-lamanya. Dan apabila kita berada di alam ini, sudah tiada jalan pulang kembali. Moga-moga Allah mengampunkan kita dan membalas kebaikan pada setiap amal kebaikan kita. Al-Fatihah.